Insan ini bila difitnah dia bangun dan lawan. Insan ini bila dipenjara dia keluar dan dia lawan. Kita jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Salam sejahtera pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin NGO, dan yang paling utama, dengan semangat kebangkitan rakyat, saya tabik dan salut kepada saudara yang membangkitkan semangat rakyat. Saudara, kita berhimpun di Stadium Merdeka. Siapa bayangkan puluhan tahun kita berjuang, kita dapat menggunakan Stadium Merdeka. Ini petanda baru, dan insya-Allah saya dapat izin daripada rakan Pakatan Rakyat, sebaik kita ambil alih Putrajaya, kita akan undang saudara-saudari sekali lagi ke Stadium Merdeka. Dan kali ini kebangkitan rakyat yang mengangkat kerajaan, bukan kerajaan biasa. Yang diangkat oleh saudara itu adalah kerajaan rakyat Malaysia. Saudara dengar tadi pidato, beberapa isu dibangkitkan. Siapa di negara kita yang tidak tahu hasil mahsul negara puluhan bilion ringgit dirompak sewenang-wenangnya? Siapa tidak tahu Global Financial Integrity Report 2010 menyebut bahawa wang haram yang dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 2010, illicit funds, wang rasuah, wang rompakan, wang penipuan, 190 bilion ringgit. Kita tanya di parlimen, kita tanya di luar parlimen, sampai sekarang Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Najib belum mampu memberikan jawapan. Siapa yang tidak tahu wang kontrak dirompak? Siapa tidak tahu saham Bumi Putra dirompak? Siapa tidak tahu pelaksanaan AIS merugikan rakyat? Siapa tidak tahu wang lembu dicuri? Saudara, sebab itu rakyat bangkit. Rakyat bangkit bukan kerana parti-parti. Rakyat bangkit bukan kerana NGO. Rakyat bangkit kerana sedaran mereka untuk merubah sistem yang bobrok dalam negara kita. Ini yang kita kena faham. Sebab itu, dalam ucapan akhir pada hari ini, mewakili rakan-rakan pimpinan PAS DAP Keadilan, saya ingin menegaskan, yang pertama yang kami lakukan, yang janji banyak mungkin tak mampu kita lakukan, tetapi saudara-saudara, saya lihat sendiri semangat rakyat, saya rasa sendiri derita rakyat, saya tahu kemarahan rakyat. Oleh demikian, kami dalam Pakatan Rakyat boleh ikrar dengan setulus hati bahawa dalam
negara yang tercinta ini. Kalau terpaksa dayung, kami dayung. Dengan tangan kami dayung, dengan jari kami dayung. Tetapi namun tolak ansur dengan rasuah dan rompakan tidak sekali. Saudara, ini yang paling besar bagi saya. Karena kalau ini dapat dikawal, hidup rakyat tentunya berubah. Kalau kita kawal rompakan, kawal uang aliran keluar negara, nasib rakyat dari Perlis sampai Sabah, dari Kapit Kabung sehingga ke Ulu Tembeling, dari Cotokun sehingga Putrajaya, saya yakin taraf hidup semua rakyat dapat kita angkat. Harga barang, bukan saja harga minyak, selagi amalan kronisme diteruskan, harga minyak tetap tinggi, harga gula tetap tinggi. Bernas tidak dapat menjamin nasib penanam-penanam padi. Syarikat untung ratusan juta. Penanam padi majoriti Melayu atau Iban dan Dayak hidup dalam keadaan derita. Bila kita sabar, mereka jawab hidup Melayu. Melayu mana yang hidup yang senang? Melayu kroni. Bila kita minta permit teksi untuk pemandu teksi, dia bagi 4 tayar. Saudara, UMNO BN telah diberikan peluang. Rakyat cukup sabar dan toleran. Masa sekarang yang kita minta dan rayu pada saudara, berilah peluang. Bagi peluang supaya ada suara rakyat menjadi suara keramat mentadbir negara ini dengan adil. Suara rakyat, suara keramat, suara keramat. Maksudnya kita nak angkat martabat rakyat. Saudara, itu janji pertama yang sangat penting. Ia melibatkan badan kehakiman yang bebas. Ia melibatkan mengangkat tahap profesionalisme badan penguatkuasaan termasuk polis. Dan seperti mana Saudara Mat Sabu, saya juga ucap tahniah kepada polis yang merasakan ada aliran perubahan dalam kerajaan yang akan datang. Saudara, media tidak boleh terus memperbodohkan. Berita akhir TV3 tadi mengatakan himpunan rakyat gagal kerana hanya 383 orang saja hadir. Bodoh. Tapi rakyat tahu. Kamu sebutlah apa pun, kamu sebutlah ada huru-hara, kamu sebutlah ini pengkhianatan, kamu sebutlah apa saja pun, bahwa kami ini, Ustaz Hadi dan saya ini menjadi alat perkakas kepada Cina dan DAP. Kamu sebutlah apapun, namun rakyat tahu bahawa masa untuk dikuburkan kezaliman dan rasuah UMNO Barisan Nasional. Saudara dah dengar? Saudara bangkit? Saudara mau atau tidak harga minyak diturunkan? InsyaAllah hari pertama kita tadbir, kita turunkan. Saudara mau terus bayar hutang dan bayar kos PT-PTN? InsyaAllah kita akan batalkan PT-PTN. Saudara mau orang kutip terus tol 40 tahun dengan keuntungan berbilion ringgit, dan AIS yang mendera rakyat sudah 400.000 orang sekarang termasuk
masuk dalam senarai yang kena bayar denda EES. Apa yang diumumkan oleh Surah Lim-Buan Ling, baik tol atau EES, sudah setuju atau tidak? Kalau sudah tidak setuju dengan tol dan AES, maka beri peluang kepada kerajaan rakyat, kerana kita dengar peka, bukan pekak macam BN sekarang. Yang kedua yang penting, saudara, yang diungkapkan oleh pimpinan Pakatan Rakyat terus menerus, cukuplah dengan mainan soal tahun. Sudah bayangkan Perhimpunan Anggung UMNO berakhir dengan menangis. Menangis kerana mengatakan bahawa rasa resah gelisah melihat penderitaan orang Melayu, anak kecil main api.